Hari ni dah tengah baca Google review ni daripada Akmal Husna, kata dia ayam goreng crispy sedap. So, ni dah nak explain korang. Sebenarnya kita bukan sahaja ada nasi ayam roasted. Kita ada juga menu-menu lain kat belakang kita ni. Yang paling penting, yang terbaru, yang sedap, yang jadi pilihan anak-anak kita adalah ayam goreng crispy. So, kita ada fried series ni. Kita ada ayam goreng crispy. Kalau korang rasa tak nak makan nasi, nak makan ayam saja lah. Ada hari kita tak nak makan nasi kan, kita nak makan ayam je, makan ringan-ringan kan. So, korang boleh pilih fried chicken ataupun chicken popcorn. So, kita ada untuk fried chicken, kita ada 2 pieces, ada 5 pieces. Dan juga chicken popcorn. So, memang kalau korang nak add on, kita punya sos pun ada. Alhamdulillah, sos kita memang kita buat homemade sendiri. Dan juga kenapa snack pilihan fried series ni suka oleh yalah, dewasa ataupun kanak-kanak, sebab kita pakai tepung pre-made sendiri. So, tepung ni kita memang kita punya menu sendiri, kita punya resepi sendiri, dan alhamdulillah kita gandingkan juga dengan nasi ayam. So, kalau rasa nak makan nasi-nasi, nak makan ayam sahaja pun boleh. So, korang boleh datang dine in atau tapau dekat Medan Selera Adikku Sungai Ramah Dalam. Dan paling penting, yang ni memang jadi kata permintaan tertinggi setakat kita punya di Medan Selera, iaitu chicken tender. So, korang boleh buat pilihan lah, sama ada nak single box ataupun combo box. Dan juga korang boleh dapatkan dekat kita punya food truck section 4 tambahan, chicken tenders dan juga fried series kita. Okay, jumpa nanti. Assalamualaikum.